Okey bang, sekarang ni kita berada di Lenggeng. Okey. So kita nak tunjuk barang yang dalam ni. Kita ada beberapa beberapa yang kita buat dekat sini. Seperti shilling di bahagian sini. Shilling kita dah buat untuk bentuk curve Dia ada dua ruang dekat sini bentuk curve. Sana bersama ada juga bentuk curve. So di bahagian dapur ni kita ada extend. Extend kat sini. So korang boleh nampak ni sama juga. Ni dalam siap ada ni Boleh siap. Boleh siap So tengah buat bahagian dalam ni. So untuk korang dekat sini 27 kaki kali 22 kaki. So untuk yang ni belum ada bayaran lagi. Kita dah proses. Ni tak terima bayaran lagi. Macam mana kita boleh masuk? Kita masuk buat dulu. Yang ni kita masuk buat dulu, baru bayar. Okay? So ada juga by installment, by progress dan juga by cash lah. Yang ni belum bayar apa-apa lagi. Kita dah masuk. Siap hantar pasir, batu. Lagi kita nak buat pintu, tingkap. Dia lebih kurang macam ni lebih kurang. Okay. So siapa yang nak buat rumah, nak buat awning, nak buat kabinet, boleh Roger terus post RT. Tak kisah korang area mana. Nak kita masuk buat dulu pun boleh. Siap cuci So boleh cincin Okay. So bahagian sini pun dah buat, dah ikat. So kita ada satu unit lagi di belakang sana. Untuk belakang sana bulan 9 baru boleh masuk. Bulan 9 dekat area Lenggeng. So siapa lagi dekat area sini, boleh komen tak? Korang nak buat apa? Nak buat plaster ceiling, kabinet ataupun renovation?